Okey geng, assalamualaikum geng. Jumpa lagi bersama aku Sainggal geng. Okey geng, aku nak terus mancing geng. Aku nak ketuk-ketuk makojik ni geng. Tapi aku keluar geng. Pukul 6.40 aku dah kat laut ni. Pukul 6.30 tadi aku dah kat pekalan. Aku dah keluar kat laut. Matahari pun belum timbul lagi. Sebab air dah suku pasang geng. Air dah penuh dah, aku dah boleh keluar. Okey, nanti dah sampai spot aku update geng. Semoga ada rezeki ni. Semoga ada mana-mana ni hari. Right. Semoga cuaca pun cantik. Right. Okey, lagi aku dah sampai. Macam biasa lagi aku guna setup ultralight Micro Jig 15 gram. Kita cuba geng. Bismillahirrahmanirrahim. Palingan pertama saya makan lawar ikan. Kita ketuk ni. Tu pula air. Okey, kita cuba-cuba geng. Semoga ada yang sudi. Awal lagi ni geng, sebab air dah cepat nak pasang lagi. Aku kalau air macam ni selalunya nanti pukul 10 lebih, pukul 11 aku dah balik lagi sebab air dah penuh kan. Tu nanti bila dah apa ni, dah terang nanti angin dia kuat geng. Tu yang aku malah nak mancing tengah hari, angin dia kuat. Pagi macam ini pukul 6 lebih pun dah nampak angin dia kuat kan. Ketuk-ketuk. Semoga ada yang sudi. Mana dia duduk ni? Kalau first time ni geng, nak kena pandai baling ke kanan ke kiri. Cari dulu dekat mana. Kat sini ke, kat situ ke kan. Kita cuba-cuba je. Kadang-kadang kat bawah ni je dia duduk. Cuba cari dia. Makan wahid ikan. Step pertama kasar ni. Oh, step pertama saya kasar. Dia nak ke ni? Oh, saiz. Uish, lucut geng. Oh, wah, dah naik geng, lucut. Dah naik lucut. Kena pakai sauk ni. Tak, saya ambil sauk dulu. Dia kadang-kadang besar sangat macam tu nak kena pakai sauk ni. Start pertama kali ni Baby Thunder geng. Baby Thunder kecilnya. Ni kita bela dulu. Baby Thunder kita bela dulu geng. Strike pertama saya tadi lucut geng Ni kita taruh sini dulu. Okay. Ketuk-ketuk lagi geng. Kita cuba lagi. Pertama ni strike jangan lucut. Ada geng Apa ni? Alhamdulillah. Ada juga dia nak kasih. Terbaik. Jenak geng. Jenak yang boleh ambil ni. Tadi tu kecil sangat geng. Ini besar sikit. Okay, kita jumpa. Gua spot jenak. Okay. Terbaik. Kita cari lagi. Ada geng, pusing cari sejumpa je. Dia ada kat bawah ni. Rajin je ketuk mesti jumpa geng. Strike kedua saya. Ketiga lah. Pertama lucut geng. Sayang betul. Kasar yang lucut tu.
Kita ketuk-ketuk kat sini. Dia kalau jumpa seekor, mesti dia ada lagi. Nak makan tak nak makan je. Strike kedua. Strike kedua. Alhamdulillah, strike kedua geng. Ini boleh buat goreng-goreng. Kan dia dah jumpa seekor, mesti jumpa 2 ekor. Mesti ada lagi geng. Dan hak ni dia berkawan. Kalau ada seekor, mesti ada 2 ekor. Dia ketuk geng. Ada ketuk. Dia ketuk tapi tak dekat. Kena ikan ni. Tanda geng. Baby tanda. Ni kita bela dulu. Kita bela dulu geng. Nanti nak balik aku lepaskan ni Ni dekat dalam tong ni aku isi air. Tong ni aku isi air, aku isi ikan. Hidup pun. Cari lagi. Jauh dia duduk ni. Salah sikit. Ada ketuk. Lepas ketuk lepas. Mungkin anak-anak besar gitu lagi makan. Kalau besar dia terus lekat kan. Okay, ni ada. Baby Baby. Ini hari tanda dia baby. Tak apa, kita bela dulu. Oh, ini buat umpan mancing boron geng. Handal ni. Susah gini ada orang suka ni lalu. Memang aku pernah request cari susah gini geng, buat umpan. Ya, dulu dalam tu. Baling lagi, cari lagi strike. Ada yang kecil, mesti ada yang besar. Ada ketukan ni. Ketukan anak-anak. Besar gitu banyak rasa. Tak apa, kita ketuk Nanti kecil-kecil mana tahu dia kasih besar kan. Tu betul lagi. Aku cakap dia kalau kecil-kecil mesti ada yang besar. Ni apa ni? Oh, ni kasar sikit. Oh, kena dekat badan dia geng. Jangan lucut. Nampak? Yang besar-besar gini boleh ambil. Kena dekat pipi dia. Dia ada sambar geng. Tak kena sambar, tak kena kan. Besar gini kan geng. Bela lagi. Biar dia dalam tu. Kena lagi. Macam kecil je. Ni pun kecil dah ni. Kecil cili padi. Bela lagi dalam ni. Duduk dalam tu. Nanti aku lepaskan banyak-banyak. Mana yang besar-besar? Kasar sikit ni. Okey. Jangan lucut. Yang kasar jangan lucut. Yang kecil lucut tak apa, yang kasar sayang. Ini saiz goreng geng. Saiz goreng ni kita terus masuk dalam tong lah Sayang pula. Banyak-banyak tu dia mati ni. Right. Makan lagi ikan.
sambaran lagi. Tak kena. Okey. Kena. Kena airnya. Okey, ni besar sikit. Kalau besar sikit kita boleh ambil, geng. Cari lauk, buat lauk. Makan lagi wahai jenak tanda. Tak boleh jumpa spot dia, geng. Tadi pusing-pusing tak jumpa. Makan lagi wahai tanda. Jangan malu dan segan. Kena. Kasar ke? Kasar ke kecil? Ada geng, ada sambaran. Tapi kecil-kecil. Boleh lah. Bayi-bayi macam gini aku kumpul lagi. Dapat 5 ekor lah. Kumpul dalam ni tahu air, geng. Kalau nak lepaskan, hidup. Kalau tak nak lepaskan, nak buat lauk, nanti kita tengoklah mana yang besar-besar boleh makan, kita ambil. Dia kasar sikit. Alright. Ni kasar sikit. Yang ni kita boleh ambil. Yang ni kita boleh buat lauk. Right, ada lagi makan, geng. Tunggu, ada lagi makan. Ketuk lagi, geng. Dia masih ada di bawah. Tak ada jumpa yang besar-besar, geng. Yang besar-besar tu memang sedap lah dia punya kalau kena kat set ultralight kan. Best layan dia. Alamak, lucut. Ada ketuk tapi lucut, geng. Strike pun dah banyak ni, alhamdulillah. Cari lagi. Semoga tambah-tambah yang besar-besar sikit. Kasar ni, geng. Ni kasar. Jatuh. Kasar. Oi. Jangan lucut. Kita cari susah gini lah, geng. Akhirnya jumpa ke, geng, Kecil-kecil dia kasih kasar pula. Alhamdulillah, rezeki susah gini, geng. Inilah kita cari. Wow, sedap layan. Terbaik. Ada lagi kat bawah lagi. Ketuk. Mula-mula kecil-kecil. Lepas tu sambal yang besar, geng. Terbaik. Cari lagi. Makan lagi yang besar. Dapat 5-6 ekor segitu, geng. Seronok. Diam. Ada banyak besar. Lambat, geng. Ketuk. Akhirnya jumpa juga yang besar-besar. Taklah besar mana, tapi besar segitu best, geng. Layan ultralight. Dia lambat makan. Aku off camera, dia makan pula. Dia kena lagi. Ni macam kasar sikit. Yang lucut. Besar ni boleh. Besar ni boleh buat lauk. Right. Cari lagi. Makan lagi, wahai ikan. Jangan malu. Ketuk-ketuk jig disambar jenahak atau tanda. Kena lagi. Wah, alhamdulillah. Jatuh makan ni, alhamdulillah. Ini besar ni kita taruh dalam tong dulu ni. Tong ni ada air ni. Aku taruh air. Putus lagi. Kasar. Kasar apa ni?
Jangan lucut, jangan lucut. Kerapu geng. Kerapu. Jangan lucut, jangan lucut. Tadi dah lucut. Alhamdulillah rezeki. Kerapu geng. Oh, ini kerapu apa ni? Macam bintik-bintik dia geng. Cantik lah kerapu dia. Geng, kerapu dia. Mantap geng, kerapu apa ni? Dia makan jig terbaik. Geng. Padu. Bintik-bintik. Ni masuk dalam ni biar hidup geng. Mantap. Nak ambil gambar tu geng. Right. Alhamdulillah. Ada juga yang saya besar sikit geng. Yang kecil-kecil tadi aku tak rakam geng. Banyak dah kecil-kecil. Yang besar sikit okey lah. Kita cari lagi. Tambah lagi. Mantap. Kan ada lagi ikan. Senyap pula geng. Air dah stop ni. Air dah nak surut kat ni. Tak ada sambaran. Tadi ada ikan jenahak nak makan unga tu. Dia terus senyap geng. Ni dah pukul 11 pagi geng. Matahari pun dah naik atas kepala. Kita ketuk lagi kejap. Tak ada, kita dah boleh balik geng. Lauk pun dah ada. Okay, ketuk dulu. Kalau ada, aku rakam lagi geng. Itu layan je geng. Jam pun baru pukul 11. Tengoklah. Selagi boleh tunggu, kita tunggu geng. Right. Mana ikan ni? Air terus mati ni. Mati ni macam kurang sikit lagi sambaran. Dia tak aktif katnya. Tak apa. Nanti nak start aku update geng. Right. Kita pindah spot last geng. Kita ketuk kat sini kejap. Kalau ada lagi kita tunggu. Tak ada, kita dah boleh balik geng. Air dah surut geng. Tengok kat sini apa yang sudi. Ketuk dulu kat sini kejap. Tak tahu ada ikan baik kat sini. Jenahak ke, kerapu ke. Kita ketuk kejap. Ada barakuda. Baby barakuda geng. Dapat baby barakuda. Sampai sekali lalu je. Baby barakuda geng. Okay. Alamak geng, off camera geng. Jenahak saiz padu. Terbaik ada geng. Kat sini ada jenahak. Mantap. Okay. Ini pun saiz elok ni. Boleh cari lagi. Mantap. Simpan dulu. Ini pun kita simpan dulu. Simpan dulu. Okey lah geng. Ini last lah aku balik. Aku nak balik geng. Dah nak pukul 1 geng. 12 suku kat sini. Air pun dah surut habis. Aku nak balik geng. Nanti aku biasa-biasa lah. Aku susun ikan geng. Nanti aku update geng Ini ketuk-ketuk pun tadi naik bunga. Lepas tu terus senyap. Sebab air dah surut lah rasanya. Nanti aku update asal geng. Dah geng, ada juga rezekinya ni. Ada kerapu. Ada anak-anak tanda kepala lauk. Nanti aku update asal. Right. Okay, habis dah aku mancing aku ketuk-ketuk makan jig. Aku sorang lagi geng. Aku turun sorang pagi tadi pukul 6 lebih dah keluar geng. Sekarang dah hampir pukul 1 geng. Aku nak balik lah sebab dah surut geng. Tak boleh lambat kan, tak boleh nak masuk bekalan. Okay, aku terus tuju asyik geng. Alhamdulillah ada juga rezekinya ni geng. Okay geng, ni hasil geng. Dapat 10 ekor geng. 10 ekor anak jenahak atau anak tanda geng. Seekor kerapu dengan seekor alu-alu geng. Ini hasil aku mancing sorang geng. Alhamdulillah hasilnya. Ketuk-ketuk makan. Ketuk-ketuk makan mula-mula tu pagi tadi sampai tak ada geng. Lepas tu pusing cari jumpa geng. Tapi lagi tak ada yang besar-besar sangat geng. Boleh lah lepas lah untuk buat lauk geng Alhamdulillah rezeki geng. Okay geng, ada masa aku buat video lagi. Jangan lupa like, comment, share dengan saya. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum.